عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Pertama sekali, sama-samalah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang bersama pada malam ini dapat lagi kita solat secara berjemaah, solat maghrib secara berjemaah, dapat lagi bersama dalam majlis ilmu ni. Jadi tak usah panjang lah berkaitan dengan nikmat ni kak. Allah kata la tuhsuha lah, kita tak boleh nak bilang. Jadi anda haraplah adik-adik belajar supaya boleh fokus lah, jangan dok buang. Boleh. Jangan dok buang, fokus. Apabila seantum berlalu pas ni lah, habis belajar pondok ni, masa tu lah akan teruji. Akan teruji ada ilmu ke tak ada. Faham ke tak? Lah ni tengah belajar. Tak ada orang nak test. Ada lah ustaz-ustaz test dalam kelas. Test sikit-sikit. Biasalah. Tapi apabila antum duduk dalam medan, duduk dalam masyarakat, masa tu lah nak tahu kita ada ilmu ke tak ada. Boleh? Jadi apabila orang tanya tak tahu kak, jadi belajar apa kita duduk pondok? Tak ada beza. Apabila kalau kita belajar tak faham, tak ada ilmu, jadi takut sia-sia lah. Nak kata sia-sia, kerja sangat. Tapi itulah nak ayat apabila kalau tak bagi, tumpu yang molek-molek. Boleh? Bawa kalian belakang? Bawa? Okey. Jadi Ana di sini, kali ikutkan Ana menggantikan Ustaz Webi dah, Ustaz Latih untuk sambung kitab Matlab Badrain. Boleh? Cantum ada belakang dah? Okey. Kitab tu Ana fokus ke kitab Faraid. Muka surat 131. Boleh buka dah. Kitab hok seantum pegang tu muka surat 131. Jadi Ana ni cuba dululah. Kalau kata apa panggil, dia tengok kepada isi kitab ni, dia terus kepada hak-hak melibatkan pusaka. Jadi Ana tak selaju sangat. Sebab apa? Sebab ada beberapa perkara yang penting untuk disentuh, iaitu pengertian dia dan sebagainya. Kita akan baca malam ni insya-Allah. Dan Ana haraplah bagi tempoh yang molek-molek supaya apabila seantum mungkinlah dalam kalangan seantum ni yang berminat tentang faraid apa semua, apa orang tanya boleh jawab. Sebab apa? Sebab kematian ni benda wajib. Anak akan mati, seantum akan mati, keluarga kita akan mati, dan kita semua akan hadapi saat kematian tu. Hok mati tu akan pergilah. Dia lepas dah. Tapi hok atas dunia ni ada hukum hakam yang perlu dilaksanakan oleh waris. Waris kena tahu. Jadi seantum kena bagi tumpu yang molek-molek. Okey. Buka dah dia muka surat 131 kan? Okey. Kitabul Faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis rahimahullahu taala, ini kitab pada menyatakan hukum berbahagi pusaka. Kitab hok kita nak belajar ni, dia berkaitan dengan hukum pusaka ataupun bagaimana nak bagi pusaka. Jadi seantum tulis pusaka ni gapo? Pusaka ni gapo?
Setengah cerita. Kita kata secara mudahnya, apabila masa kita hidup, harta yang kita ada ni, dia status harta lah. Harta. Maksudnya dimiliki oleh seseorang yang hidup. Boleh? Jadi apabila matinya seseorang, dia bertukar status menjadi pusaka. Boleh? Harta tu dimiliki oleh orang hidup. Apabila berlaku kematian, dia bertukar menjadi pusaka. Boleh? Itu antara benda antara kena tulis. Dan kita nak syarah sikit lah. Kita nak syarah sikit kitab faraid. Apa itu kitab faraid? Faraid itu apa? Kalau anda tengok rujuk pengertian faraid itu, fard itu sendiri dia banyak makna. Tapi seantum tulis pengertian faraid itu sendiri. Tulis lah. Okey. Al-faraid. Erti faraid pada lugah. Dia kita kata ilmu mana-mana dalam ilmu syariah ni, dia ada dari segi lugah dan ada dari segi istilah. Dari segi lugah dia, iaitu suatu yang ditentukan. Sesuatu yang ditentukan. Boleh? Tulis fard dari segi lugah, sesuatu yang ditentukan. Dia ada banyak lagi, ada kewajipan, ada bahagian. Dia ada banyak makna dari segi bahasa ni. Cuma anda nak suruh seantum tulis dari segi bahasa, faraid ni adalah ketentuan. Boleh? Dan pada syarak ataupun dari segi istilah pula, iaitu bahagian yang ditentukan oleh syarak. Dari segi syarak ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak bagi segala waris daripada peninggalan mayit, peninggalan si mati. Sekali lagi, bahagian yang ditentukan oleh syarak bagi segala waris daripada peninggalannya, dari peninggalan si mati, melainkan mereka yang menghabiskan harta asabah. Boleh? Jadi harta pusaka kita ni akan ada waris yang telah ditentukan bahagian dia. Siapa yang boleh 1/2, siapa boleh 2/3, siapa boleh 1/6, siapa boleh 1/4, 1/8. Ada yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jelas. Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan apabila telah ditetapkan dalam Al-Quran, mereka ni akan dapatlah seperti mana Allah tetapkan. Dan akan ada situasi yang mana apabila telah diberikan kepada ahli waris ni, akan ada baki. Akan ada baki, maka baki ini akan diberikan kepada ahli asabah. InsyaAllah nanti kita akan lalulah gapo asabah secara siapa dia dan sebagainya. Itu kita akan lalu lepas ni. Cuma nak ayat harta pusaka ni yang telah ditentukan kepada ahli waris. Dan baki itu akan diberikan kepada ahli asabah. Ahli asabah pun ahli waris juga. Tetapi dia ni tidak ditentukan bahagia dia. Boleh dah? Okey. Dari segi bahasa dengan dari segi istilah dia. Okey. Yang kedua, apabila kita kecek tentang faraid ni, kita nak kena tahu juga. Kita nak kena tahu juga 10 perkara, kita kata prinsip bagi ilmu faraid ni. Prinsip ilmu faraid ni ada, ilmu lain pun ada juga. Yang pertama, kita nak kenal ilmu faraid ni, dia mari mana dia? Apa dinamakan faraid? Jadi, kalau kita tengok, seantum belajar, ilmu faraid ini, dia ada banyak nama. Tapi nama yang paling masyhur adalah ilmu faraid lah. Ada ilmu yang dinamakan, orang panggil ilmu mawaris. Ilmu pewarisan.
ataupun ilmu tarikah, ilmu harta pusaka. Dia banyak nama. Tapi hok paling sahih dia guna nama ilmu faraid. Sebab apa? Sebab Nabi kita pun ada sebut, sallallahu alaihi wasallam ada sebut alhiku faraidha bi ahliha. Faraid dia ambil daripada kata alhiku faraid. Maksudnya Nabi sebut perkataan itu sendiri. Jadi ulama menamakan ilmu ni adalah ilmu faraid. Boleh? Okey. Jadi antum boleh tulis nama hok masyhur ada 3, iaitu ilmu faraid. Yang kedua ilmu mawarith. Yang ketiga adalah ilmu at-tarikah. Itu ilmu pusaka. Boleh? Dan takrifannya, gapo kita nak faham daripada ilmu faraid ni? Iaitu faham dan mengerti akan masalah perbahagian pusaka dengan kira-kira yang khas baginya. Kita apabila kita belajar ilmu faraid ni, kita nak kena faham dulu. Nak kena faham dulu siapa waris. Siapa bukan waris. Lepas pada tu kita pun tentukan bahagian dia. Berapa dia ni, boleh berapa dia ni. Isteri ni. 1/8 ke 1/4. Kita pun tengok. Oh, dia ada anak. Dia ada anak, isteri mati ada anak, kita bagi kepada dia 1/8. Dia ada syarat-syarat dia. Berapa kita bagi 1/8? Berapa kita bagi 1/4? Kita tak boleh nak bejak sendiri. Jadi apabila kita letak apa semua, barulah kita kira. Kira, barulah tubik bahagian setiap waris. Kita tak boleh. Kalau nak kira faraid ni, terus kepada, kita kira lalulah. Tak boleh. Sebab apa? Ngira tu adalah bahagian yang kita tak akhir dah. Ataupun tengah-tengah lah. Kalau tak akhir tu kita bagi siap. Cumanya nak kata, kira ni adalah benda yang setelah kita tahu waris dan hak dia ataupun bahagian-bahagian dia. Okey, beres. Yang ketiga pula, gapo ilmu faraid ini? Jadi dia bahas pasal gapo? Yang ayat sini, harta pusaka bagi tuan harta si mati. Ilmu faraid ni kita nak bincang berkenaan harta si mati tu. Harta orang hidup ni ikut dia lah. Harta anak. Apa nak bicara pasal harta anak? Sebab apa? Anak hidup lagi. Tapi apabila mati, lagu mana harta ni? Ni siapa? Sebab pemilik harta tu mati dah. Jadi harta ni lagi mana? Hak tu kita nak bicara. Tapi kalau lah tuan dia hidup lagi, tak perlu bicara lah. Sebab tuan dia hidup. Sebab ada kes dah. Ada kes di mana anak ngadu. Anak ngadu bahawa ayah dia ni nak bagi ataupun nak jual harta pusaka. Dia nak jual harta pusaka. Apabila tanya, ayah mati tak lagi? Ayah dia tak mati lagi. Tak jadi pusaka lah. Boleh? Dia tidak jadi pusaka kalau lah tuan dia hidup lagi. Jadi, kena pastikan tuan dia mati dulu baru jadi pusaka. Okey. Yang keempat pula. Faedah daripada kita nak belajar ilmu faraid ni, faedahnya ialah boleh dan dapat menentukan kadar hak tiap-tiap seorang waris yang berhak daripada pusaka. Itulah tujuan dia, faedah dia apabila kita belajar ni, tujuan dia adalah untuk kita tahu bahagian setiap waris ni. Itu tujuan dia. Supaya apa? Supaya tidak ada waris termakan harta secara batin. Boleh? Kena tulis lah. Kita Anas sebut tu. Gapo faedah kita belajar di faraid ni? Supaya kalaulah Allah tetapkan kepada seorang waris ni, contoh daripada harta tu, dia dapat 10,000. Jadi 10,000 itulah yang dia berhak. Dia tak akan jadi 11,000, dia tak akan jadi 9,000. Sebab apa? Sebab Allah sendiri hak tetap. Jadi kalau kata apabila dia berhak 10,000, tetapi kita bagi ataupun pemegang amanah lah kita kata,
pentadbir, dia bagi kepada waris ni 11,000, lebih 1,000 tu. Maka ketahuilah bahawa 1,000 lagi tu bukan hak dia. Maka kalaulah dia ambil, kalau dia ambil api neraka, boleh. Tu kalau 1,000. Kalau sia, serupa. Sia ke 10 sen ke, tak boleh. Apabila bukan hak dia, dia tidak berhak ambil. Boleh. Okey, yang kelima. Masalahnya, hendak menentukan hak waris masing-masing dan waris yang terdinding. Sebab nanti kita akan belajar. Hari tu kita belajar dah deh. Kita ada 25 waris. 25 waris. Tidak semestinya 25 waris hak kita tahu, hak kita belajar tu semua boleh. Sebab apa? Sebab ada dalam kalangan waris ni akan terdinding dengan waris lebih utama. Sebagai contoh dah. Si mati meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau kita belajar, anak lelaki tu ada dalam carta waris. Cucu pun waris juga. Tetapi disebabkan wujudnya anak lelaki tu, maka cucu tu tak boleh lah. Contohlah, Tok Antum lah ni deh. Tok Antum ada, Tok Antum meninggal. Tapi ayah Antum tu ada lagi. Antum tak boleh lah. Sebab apa? Sebab ayah lebih dahulu lagi daripada cucu. Cucu ni terdinding dengan wujudnya ayah. Tapi kalau Tok meninggal, ayah Antum ni mati dulu lagi. Mati sebelum Datuk. Kita tengok. Kalau kata situasi tak ada anak lelaki lain dan sebagainya, menyebabkan kita akan boleh mewarisi harta tok kita. Boleh. Dia akan tengok kepada situasi lah. Okey. Yang kena. Banyak dah. Kena tak masuk lagi kitab tu. Tapi benda ni kena jelas. Sebab kalau kita tengok kepada kitab dia terus kepada hak-hak yang wajib terhadap atas saka. Hak tu kalau tengok buku-buku faraid, hak tu duk tengah dah. Bukan duk tengah lah. Dalam telah berlalu beberapa bab. Jadi hana kena setuh juga benda-benda basic ni. Supaya apa? Supaya si antum faham gapo itu faraid. Dah. Okey. Yang kena dia kata sini sumber ambilannya. Sumber ambilan ni mana sumber ilmu faraid ni? Okey, mana sumber ilmu faraid ni? Jelas dah. Ilmu faraid ni jelas diambil daripada ayat Quran. Hantar tulis ayat Quran, tulis sumber ayat Quran surah An-Nisa ayat 11. Tulis sumber dia. Kalau kita tanya mana dalil? Mana dalil ilmu faraid ni? Kewajipan ilmu faraid ni. Bagi lagu mana? Tak antum boleh ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Boleh? Tulis. Okey. Lepas tu selain ayat Quran, sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi SAW. Tulis juga. Banyaklah hadis. Contohnya alhiqu faraidha bi ahliha fama baqiya li aula rajulin zakar. Ada lagi hadis-hadis yang menunjukkan sumber kepada ilmu faraid ni. Jadi kalau kita belajar kan, kalau dia sumber nas jelas daripada Quran, daripada hadis, maksudnya kita tahulah benda ni daripada syarak lah, daripada syarak. Okey, yang ketiga sumber dia adalah daripada ijma'. Ijma'. Dah. Boleh tulis dah. Dan seterusnya dia bincang tentang hukum pula. Hukum kita belajar ilmu faraid. Hukum belajar ilmu faraid dan hukum pelaksanaan faraid. Ada dua dah. Okey, hukum ni dia bagi kepada dua, fardu kifayah dengan fardu ain. Okey. Fardu kifayah ni bila jadi fardu kifayah ni? Fardu kifayah
di mana dalam satu mukim, ada satu tempat tu, apabila ada orang belajar faraid, ada orang belajar, ada orang mengajar, dia lepaslah orang lain. Dari kampung ni, kalau ada dah orang yang belajar, ada yang mengajar, dia lepaslah. Kalau tidak, dia jadi fardu ain. Boleh? Jadi, ilmu faraid ni, dia bahagi kepada dua, iaitu ilmu fardu kifayah dan fardu ain. Jadi kalau kata kita sini belajar dah, alhamdulillah lah, lepaslah orang lain. Tetapi bila ilmu faraid ni jadi fardu ain, tulis apabila pelaksanaan faraid tu, apabila berlaku kematian tu, masa tu jadi fardu ain dah. Fardu ain. Contoh, lah ni kita tak belajar, contohlah. Tiba-tiba kita belajar, berlaku kematian kepada keluarga kita. Masa tu wajib ke atas semua orang bahawa kena tahulah bahagian ataupun ilmu sedikit sebanyak yang kita kata berkait lah tentang bahagian pembahagian pusaka. Dia tak boleh apabila mati seseorang tu kan, mati ayah ke, anak-anak ni dia tak boleh tak tahu bahagian faraid dia. Dia kena tahu. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Jadi masa tu dia kena tahulah. Kalau dia nak lepaskan hak dia, nak bagi kepada masjid ke, nak bagi kepada waris lain ke, itu tidak ada masalah. Cumanya dia kena tahu dulu. Jadi perlunya apabila pelaksanaan faraid, ia menjadi hukum fardu ain. Jadi anak nak setuh sikit sini dalam buku ni, dia mana dia ada sebut lah. Dia ada sebut tentang hukum faraid. Sekejap lah. Okey. Anda baca sikit dah. Hukum pelaksanaan faraid. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi setiap ahli warisnya melaksanakan hukum faraid. Dia tak boleh nak guna hukum lain. Apabila berlaku kematian kepada orang Islam, dia tak ada hukum lain dah, hukum faraid. Dah. Itu apabila berlaku kematian. Dan dia sebut sini juga adalah fardu kifayah bagi umat Islam mempelajarinya, iaitu sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Seorang tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain menunaikan kewajipan tersebut. Jadi kalau kata ada dah orang belajar dekat kampung kita, tak ada masalah. Tapi apabila berlaku kematian, masa tu untuk pelaksanaan faraid itu, maka ia jadi fardu ain. Boleh. Yang seterusnya, yang ke-8. Yang ke-8 dia sebut sini nisbahnya kepada ilmu-ilmu. Jadi daripada satu hadis lah, seantum kalau boleh tulis daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful 'ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Ayat apa sini? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allimu fara'idha, pelajarilah ilmu faraid. Ni Nabi suruh kita belajar dah. Wa 'allimuha, dan ajarkannya. Dua-dua, ana pun kena, seantum pun kena dah. Seantum pun kena, ana pun kena. Mana Nabi suruh kita ni belajar dan mengajarkan. Fa innaha nisful ilm. Sesungguhnya dia ni separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan juga dia ni akan dilupakan. Ilmu faraid ni ilmu mahal dah. Ilmu yang akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in, dan sesungguhnya ia ilmu yang pertama yunza'u min ummati, yang pertama akan dicabut daripada umat aku. Cumanya apabila tengok satu hadis ni ada perbahasan dah sikit, jadi seantum boleh tengoklah. Cuma nak kata
Nabi kita SAW suruh kita belajar Suruh kita belajar dan mengajarkan kepada orang. Jadi apabila Nabi suruh sendiri, kena sungguh lah. Kena sungguh. Dah. Lepas tu dia kata nisful ilm. Gapo maksud nisful ilm? Separuh pada ilmu. Kalau kita banyak ni separuh ni. Dah. Separuh. Bulat separuh. Separuh ni faraid dah. Kalau lain tu baki. Jadi kena faham molek gapo Nabi nak sampai ni. Jadi ulama dia memberi pandangan lah. Bapa Nabi ayat separuh ilmu. Dah. Jadi ulama ayat sini apa separuh ilmu tu? Sebab ilmu ni, ilmu faraid ni, dia membincangkan tentang kematian. Jadi hidup kita ni separuh dah. Ibarat gitulah. Jadi kalau kata masa hidup, kita bincang tentang solat, zakat, haji, umrah, ibadat lain. Dah. Itu masa hidup. Tapi apabila mati, kita akan belajar benda berkaitan dengan pusaka, tentang wasiat dan sebagainya. Boleh? Jadi itulah nak kata ilmu faraid ni, apabila dia melibatkan separuh hidup kita, itu bukan separuh lah. Lepas daripada mati, dia bagi hidup dengan mati. Jadi kita bincang ni tentang lepas mati. Okey, beres. Dan kelebihannya Nabi Muhammad SAW menyuruh mempelajarinya dan mengajarnya. Jadi besar dah ilmu ni dah. Bukan ilmu biasa-biasa, ilmu lain tak ada. Nabi suruh kita kata jelas, belajarlah. Kita kata ilmu ke apa? Ikutlah ilmu, kita kata ilmu sampingan kan. Tak ada. Ni Nabi sebut terus ta'allimus faraid. Maksudnya belajarlah ilmu faraid. Dan yang ke-10 yang terakhir ialah penyusun. Penyusun kepada ilmu kita ni adalah kalau tengok Muhammad Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Semuanya sumber dia asalnya daripada imam yang mujtahid, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi itulah antara benda 10 perkara si antum kena tahu. Okey. Beres. Boleh ke? Boleh tulis molek ke? Kau ada main pen ke apa tu? Okey. Jelas dah tentang 10 perkara yang kita kena tahu tentang ilmu faraid. Okey, tadi kita belajar tentang takrif dia. Takrif dia itu dari segi lugah, ketentuan, dan juga dari segi syarak dia adalah untuk kita tahu bahagian yang telah ditentukan oleh syarak. Okey. Dan sekarang ni kita nak tahu dari segi arkanul Islam, rukun-rukun kepada pewarisan ni. Tulis. Hak ni kena tahulah rukun ni supaya kita nak mayar lah. Kena ada al-Fatihah, kena ada takbiratul ihram, kena ada al-Fatihah, kena ada rukun, kena ada syujud. Rukun-rukun ni. Jadi satu tulis dah. Satu tulis rukun-rukun kepada pewarisan ni. Arkanul Islam. Yang pertama ialah si mati. Si mati. Kena mati dulu si mati tu. Rukun dia kena mati. Pemilik harta kena mati dulu. Boleh? Tulis. Al-muwaris. Si mati tu kena mati. Kalau tuan dia tak mati, maka tak jadilah pusaka tu. Supaya solat lah. Seantum kalau tak diri. Tak diri, tak baca Al-Fatihah, tak rukuk, tak sujud, orang panggil solat. Tak panggil lah. Sebab tidak memenuhi rukun-rukun dia. Boleh? Lah ni, satu tulis rukun kepada pewarisan ialah yang pertama adalah si mati, al-muwarris. Tulis mim, waw, ra, sa. Tulis molek. Panin takut. Sebab dia lebih kurang ya. Al-muwarris, waris dengan al-maurus. Jadi tulis al-muwarris, mim, waw, ra, sa. Boleh? Al-muwarris, si mati.
Jadi kalau tengok sini dalil dia al-muwarris ni ini mru'un halak. Dari ayat Quran. Walaupun kita sebut secara jelas al-muwarris ni jika seseorang tu mati. Jadi kena mati dululah baru jadi pusaka. Itu pertama, iaitu si mati. Yang kedua, orang yang mewarisi. Orang yang mewarisi. Al-waris. Al-waris. Tulis molek. Waw, ra, waw, alif, ra, sa. Waris. Boleh? Waris ni adalah orang yang mewarisi. Jadi si antum kena tulis situ juga. Dalam keluarga kita ni, tidak semuanya waris. Kena tulis. Dalam keluarga kita ni tidak semuanya waris. Ada yang dinamakan zawil arham. Nak tuliskan tak? Zawil arham. Nak tulis kat Melayu tak apa. Zawil arham. Yang mana dia ni ada pertalian rahim ataupun kita kata pertalian darah lah. Mereka ni bukan waris. Dia tidak mewarisi kita. Tapi dia ahli keluarga kita. Contoh. Contoh. Anak lelaki daripada anak perempuan. Boleh bayar tak? Anak lelaki daripada anak perempuan. Maksudnya cucu lah. Cucu lelaki daripada anak perempuan. Boleh? Si mati, dia ada anak perempuan. Okey. Anak perempuan dia tu ada anak lelaki. Itu maksud anak lah. Jadi hubungan anak lelaki dengan si mati ni adalah datuk lah. Tapi dia bukan waris. Dia bukan waris. Dia adalah zawil arham. Jadi kalau antum lah ni mak hantar. Mak. Jadi mak tu tok. Ayah kepada mak kita lah. Tok kita tu. Kalulah dia meninggal dan mak kita tu meninggal awal dulu daripada dia. Adakah kita sebagai cucu boleh? Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab kita bukan waris. Kita zawil arham masa tu. Tapi kalulah situasi kita ni sebelah ayah kita, lain pula. Jadi kena beza ke dua golongan dia, iaitu waris, orang yang boleh mewarisi harta, dan juga seorang lagi adalah zawil arham. Tak tu kena beza lah. Kena beza istilah-istilah ni. Jadi dalam keluarga kita ni, rupa-rupanya ada hak keluarga, ada hak waris. Ada juga hak bukan waris, iaitu zawil arham lah. Boleh. Yang ketiga, rukun dia ialah harta yang diwarisi. Al-maurus. Maurus. Mim, waw, ra, waw, sa. Tulis molek . Benda ni kena tahulah. Bukan kena tahu, kena hafal. Takut orang perkataan dia tu dekat-dekat. Cuma dia berbeza dah. Al-muwarris, al-waris dengan al-maurus. Al-maurus ni apa? Harta yang ditinggalkan. Boleh tulis makna dia. Harta yang ditinggalkan. Jadi cukup tiga ni, maka berlakulah pewarisan. Macam Ana cerita tadi. Kalau si mati ni hidup lagi, pemilik harta ni hidup lagi, tak boleh lah itu dia ada hidup lagi. Kita tak boleh nak bagi saka. Ataupun waris. Waris ni dia mati sebelum si mati. Tak boleh lah. Dia kena ada masa berlakunya kematian kepada si mati ni. Masa si mati meninggal tu dia hidup. Itu maksud Ana. Boleh? Masa waris ni atau kita kata masa si mati ni meninggal, waris ni hidup. Barulah dia boleh mewarisi. Kalau kata waris ni meninggal sebelum si mati. Si mati ni meninggal tahun 2025. Waris ni kita kata anak lelaki lah.
dia meninggal tahun 2024. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab syarat dia waris tu kena hidup semasa si mati meninggal. Walaupun sesaat. Walaupun seminit. Contoh. Berlaku kemalangan. Na'udzubillah. Dekat pun nak serang dia ni. Berlaku kematian. Berlaku kemalangan. Ayah dengan anak. Ayah dengan anak. Masa kemalangan tu, ayah meninggal dulu. Beres. Ayah meninggal dulu. Pada pukul 10 malam. 10:05 baru anak meninggal. Anak tadi walaupun meninggal dah, lepas 5 minit, dia juga dikira waris. Boleh? Jadi, lagu mana nak kira? Orang panggil kematian berlapis lah. Kematian berlapis. Dia tu dikira waris. Walaupun 5 minit. Atau orang kalau tengok masyarakat lah. Apa nak kira dia tu waris? Setiap dia mati dah. Sebab tu kita kena faham. Rukun kepada pewarisan ni. Matinya waris. Matinya si mati. Al-muwaris tadi. Dan hidupnya waris. Waris tu kena hidup. Walaupun 1 minit ke 5 minit ke 10 minit ke. Dia hidup. Jadi kalau dia hidup, maka dia berhak. Boleh. Yang ketiga, yang kita sebut tadi, al-maurus. Ataupun harta yang ditinggalkan. Kalau kita si mati dah. Waris pun ada. Harta tak ada. Nak bagi ke apa? Tak ada harta. Orang tak jadilah pewarisan tu. Boleh. Saya antar faham Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak. Walaupun hari ni tak masuk lagi. Tak masuk lagi kita kata dimulai daripada harta peninggalan mayat itu dengan belanja kematian. Kita tak baca lagi. Hak ni adalah melibatkan hak berkaitan dengan pusaka. InsyaAllah kita akan lalu lepas ni. Tapi hak kita belajar malam ni walaupun tidak ada dalam kitab, tapi benda ni benda wajib antum tahu. Gapo faraid ni? Orang duduk jalan-jalan, gapo faraid? Tak tahu? Maksudnya kita tak tahu gapo kita belajar. Jadi kita kena tahu ilmu faraid adalah ilmu untuk kita belajar bagaimana nak bahagikan harta pusaka si mati. Dan diberikan kepada ahli waris yang berhak. Seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Boleh? Nak tanya, setiap ada belajar faraid? Jadi kena belajar lah. Kena belajar. Sementara kita kata anak ada sini ni. Kena belajar lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu mungkin lepas ni ada ayah kita mati ke, mak kita mati ke. Biar kita boleh meneraikan kepada waris-waris. Sebab lah ni isu dia yang berlaku dalam masyarakat kita, yang balah tu, sebab jahil lah. Sebab jahil faraid. Dia ikut pakai, kita bagi ikut kita lah. Sedangkan kewajipan pelaksanaan faraid itu adalah wajib. Supaya kita tak semaya lah. Dosa tak? Dosa lah. Jadi kewajipan faraid pun sama. Sebab itulah kita kata ilmu ni akan ditarik Nabi kata ilmu akan ditarik, akan dilupakan. Betul lah. Betapa banyaknya orang zaman lah ni balah anak beranak disebabkan tak belajar faraid, tak ikut faraid. Menyebabkan apabila anak ada jumpa kes-kes yang mana apabila dia masa dia bagi tu, dia ikut faraid, dia tak ikut dan dia tak rujuk pun orang yang ahli dia. Dia bagi ikut sama dia. Lepas pada tu, lepas 3 tahun, 4 tahun, dia pun pergi belajar mana-mana dia dengar, dia tiup lah, TikTok lah sebagainya. Dia wajib sebenarnya. Barulah kira-kira balik. Rupa-rupanya banyak harta pergi ke orang lain, pergi ke waris lain.
Dia banyak ni sepatutnya aku boleh. Contohlah kira-kira sepatutnya dia boleh 10,000 ataupun 100,000 lah. 10,000 sikit sangat, 100,000. Ikut sama rata, dia tak tahu sebelum ni. Ikut sama rata, boleh 50,000 je. 50,000 pergi ke waris lain. 50,000 yang tak buat ke apa 50,000? Anak rasa akak mutu dah. Kata sebutir dia. Nak katanya, apabila kita tidak tahu daripada awal, keberangkalian untuk berlaku pertikaian itu tinggi. Jadi sepatutnya apabila berlaku kematian, biarlah hukum yang menentukan. Dan apabila dah tahu hukum, kita nak bagi sama rata dan sebagainya, tak ada masalah lah. Setelah kita tahu hak kita nak lepas hak ke dan sebagainya, itu tak ada masalah. Yang penting kita tahu dulu hak faraid. InsyaAllah minggu depan anak ngajar lagi. Anak ngajar lagi minggu depan. Tengoklah. Kita kalau boleh kita nak habis kitab ni. Dan adik-adik semualah. Anak Anton ni tahap adik-adik. Jadi anak harap se-Anton ni bolehlah. Kita kata kalau nak rujuk anak, jangan malu. Ada 2-3 orang mari nak rujuk anak. Ada berlaku masalah dari keluarga dan sebagainya. Tentang pelbagai faraid ni, marilah tanya. Tak tanya sesak jalan. Sesak jalan. Ataupun contohlah, keluarga nak bagi harta. Tak tahu nak rujuk siapa, marilah rujuk anak. InsyaAllah kita akan bantu. Kita akan tahu lagu ni. Kita tak say bagi dulu baru nak tanya. Dia bagi ni baru nak tanya. Payahlah nak ulur klik. Masuk dalam bank dah. Masuk dalam gerai tanah dah. Payah dah lah. Jadi masuk dah hisar. Dia masuk dah hisar. Kau dah lagi. Masuk dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala muslimin fi Gazzah, fi Syria, fi kulli makani wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ana tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.